Salam. Salam. Okay, hari ni Kepala Metal berbesar hati dan agak bertuah kami dapat mengunjungi seorang pemuzik yang ni boleh katakan hot kat tu. yang pemuzik yang boleh katakan lama jugalah dia lah berkecimpung dalam arena muzik tanah air ni. Aku rasa 30 tahun dah kot ni. Hampir tak sampai 20 tahun lebih kan. Okay. Hari ni kita bersama dengan brother Rozaimi from Barbarik dengan Deja Voodoo Spell. Assalamualaikum. Salam. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Sama lah. Malam ni lewat sikit. Kita terawih. Okay. So, dia kalau Kepala Metal ni mostly orang nak tahu daripada sejarah permulaan hang. Aku cakap hang aku boleh lah. Boleh, tak ada hal. Permulaan hang daripada kecil, macam mana hang boleh start involve minat muzik. Okay. Lepas minat muzik, macam mana boleh pick up instrumen. Lepas tu adalah jadi hang punya career. Lepas tu baru kita cerita perjalanan career hang daripada start. Okay. Before this kan, before Deja Voodoo. Panjang tu. Panjang tu. Soalan dia satu sampai lah, pagi. Tak ada. Daripada Deja Voodoo tu pergi sampai lah dengan Barbarik, dengan Banjo semua kan. So hang boleh kita start lah. Kau nak bagi tahu umur pun boleh, tak nak bagi tahu pun boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Nahak, Kepala Metal. Dengan lagi 2 ekor kat depan ni. Yes. Kau tak nampak? Tak nampak. Di belakang tabi. Sudi menemu ramah. Menemu ramah. Aku kau je lah Simbang kopi. Okay. So aku actually dilahirkan di Kajang, dibesarkan di Kajang, jauh lah. bersekolah di Kajang. So semua kat Kajang lah, budak-budak Kajang lah. Geng apa? Reko. Geng Reko. Aku actually masa kecil tu kira arwah bapak lah. Arwah bapak rasanya memang ada orang kata minat muzik lah. Dia masa zaman dia muda-muda dulu dia memang ada buat band itulah. Tapi lagu-lagu 60-an lah, lagu-lagu 60-an tu kan. So daripada bapak aku turun ke abang aku. So abang aku adik-adik 2 orang. So aku dengan abang aku. 2 orang, okey. 2 orang. So abang aku yang bila dia dah start belajar main gitar apa semua, masa tu zaman-zaman Nirvana, awal 90-an lah. Guns N' Roses apa semua kan. Bang muda juga lah. Atas 4 tahun daripada aku. Lebih kurang aku lah. Semua tak payah rahsia lah. Aku tahun 83. 83. Aku 78, 5 tahun. Lebih kurang aku lah. So lebih kurang 42 lah tahun 43 kan. Muda ni. So masa aku membesar tu memang banyak dipengaruhi oleh muzik-muzik yang bapa aku selalu mainkan lah. Bapa aku dia suka Elvis Presley, The Beatles, old school punya ni kan. So sampai kat abang aku dia start dia minat Nirvana apa semua, Guns N' Roses. So aku dah terpengaruh lah daripada situ. So bila abang aku bapa aku dulu dia ada gitar kapuk lah, gitar kapuk apa ni kan. So tapi masa tu just tengok tapi tak tahu main pun lah. Tapi nampak lah macam okey ni gitar. Dia ada gitar kat rumah kan. So bila abang aku dia dah habis sekolah, dia beli satu electric gitar. So electric gitar tu yang buat aku punya minat macam electric gitar ni macam dia start gitar bukan? Start gitar. Kan dia pergi bass je kan? Jarang ada bassist yang start terus dengan bass. Jarang kan? Dia mesti start dengan gitar. Pengenalan guna tali. So jadi daripada bila aku dah nampak abang aku start belajar main electric gitar apa semua, so aku pun berminat. Tapi minat tu belajar main-main gitu je lah. Adalah abang aku adalah tunjuk-tunjuk macam okey ni chord, dia ajar power chord. Dia abang dia first sifu hang lah. Dia macam tu lah. Dia first sifu lah. So dia tunjuk lah cara-cara strumming sikit-sikit. So daripada situ aku sikit-sikit belajar main lagu-lagu biasalah, lagu-lagu zaman awal 90-an lah. Kau kapak masih ada. Party California lah, apa semua lah. Ekspedisi ada? Ekspedisi semua lah zaman-zaman tu kan. Lepas tu sampai bila masa tu aku dah dekat sekolah menengah. So bila aku dekat sekolah menengah ni aku kira macam orang kata
beruntung lah dipertemukan dengan kawan-kawan yang ada minat yang sama. Okay. So jadi jumpa geng. jumpa geng lah, jumpa kaki lah. Okey, dia pun kaki, minat. ada Okey, kaki. dia ni boleh padahal bukanlah boleh main drum apa, kira macam minat. Boleh tapi jamming kira lah. Boleh jamming lah. Boleh ada geng lah nak bawa pergi Ni jamming. kat Kajang lah. Kat Kajang lah. Wah, dia tadi tempat jamming dulu. So dekat Kajang dulu ada satu studio ni, nama dia Suresh Jack Garden. Suresh punya studio lah. Depan Pasar Metro lah. Ya, betul. Aku pernah jamming situ. Oh, kau pernah eh? Okey. Mana tu? 90-an. Betul lah. 96, 97 ya, lah. betul. Kami Time-time tu lah. BBM naik motor. Okey. Betul. Time-time tu lah. So jadi kat situ lah kita bermula. Maknanya kira kita kumpulkan member yang minat yang sama tu. So jadi kita jamming belasah je apa semua lagu kan. So daripada situ aku music masa tu aku dah suka. Ada kawan aku ni dia bawa aku dengan bawa kaset ACB. Okey. So masa tu album Eastern Oi. Oh ya. Okey. Katam. Tapi daripada lagu pertama sampai lagu habis katam. Kalau jamming tu semua lagu tapi hang tak ada sikit lah lagu lah. ada satu period tu memang aku botak kepala lah. Ada juga. Songkar. Ada juga. Sebab sikit. masa tu dekat studio tu. Tadi sekolah habis sekolah lah. Masa sekolah lagi. Masa form 3, form 4 Okey. tu lah. So dia dekat studio tu dia memang ada macam platform stage tau. Tahu. So jadi bila kita jamming pun kita dah rasa macam kita buat gig. Sebab nanti kan adalah budak-budak member kita yang akan datang sekali, banging sama-sama semua. So jadi ada macam satu kita orang punya community lah, budak-budak Kajang ni. Dia orang organize macam gig lah dalam tu. Memang bumbang lah dalam tu kan. So dekat situlah rasa macam experience yang pertama untuk kira macam perform main gig. Actually masa tu bila dah start buat band dengan member aku tu, cita-cita bukannya jauh mana, memang nak dapat main gig kat Paul Place pun dah. Best tu. Yelah. Gila Paul Place ni kan. pertama. Betul. Itu Paul Place mana ni? Paul Place yang lama Paul Place dekat Uptown. Uptown. Itu yang pertama kan. Itu yang pertama. Lepas tu baru pindah ke Jalan Kelang Lama kan. So dua-dua lah memang dapat main lah. Dapat main lah kat situ kan. Dapat main lah. Dapat. Tu zaman-zaman kami gila. Nama band aku ni aku nak sebut. Nanti kan kejap lagi member-member aku tu kan, apa pasal kau tak sebut? Sebut. Nama band aku tu Nepotatics. Nepotatics. Macam nepotism mana? Kroni. Tapi berkonsep kan? Metal. Dia transition aku masa daripada Skinhead. Lepas tu kita orang suka grunge. Masa tu dah dengar Butterfingers. So memang berkiblatkan Butterfingers lah. Memang gila lah lagu album Batu Pushful tu 1, 2, 3 Atam lah. First lah 1.2 sampai Transcendence lah. So lepas dah era Butterfingers tu dah berjaya, kita orang beralih ke metal sikit. Masa tu kita dengar Coffee Cancer. Okey. So memang kecil Coffee baru Cancer memang baru lah. So bila dah start dengan Coffee Cancer, aku dah start layan Soulfly, Sepultura, lepas tu dah dengan Slipknot. Tapi kiranya hang permulaan awal hang semua band lokal tu. Tak betul. CAB. Betul. Itu Coffee Cancer. Yes, betul. Kira hang bagus ya. Memang Nusantara. banyak lokal lah yang local band lah yang trigger hang awal. Okey. Lepas tu baru aku dengar luar punya kan. So daripada Soulfly, Slipknot apa semua, aku dah start dengan Lamb of God. Itu memang bila dengar Lamb of God tu dia selalu pakai baju Lamb of God. Gila aku gila masa tu aku dah memang minat gila lah Lamb of God punya. Sampai sekarang. And then tu sama di band Nepo apa? Nepotetic. Nepotetic tu. Lama main tu? Sampai aku habis sekolah jugalah. Ada keluar demo? Tak ada? Ada keluar demo. Boleh cari ke? Dah tak wujud. Tapi CD lah. tu ada lagi lah. Lagu tu ada lagi lah. Kita orang memang berkarya kan. antara kita orang masih lagi sebab macam aku punya even band member Nepotetics pun kita orang masih lagi hang out sama sampai sekarang. Semua budak Kajang kan? Semua budak-budak Kajang. Okay. So actually masa zaman tu kalau ikutkan band yang masa zaman tu and then masih lagi aktif, salah satunya Antacid. Okey. Rex Steel. So tu Antacid, Rosewood 2000 kat atas lah. Rosewood band reggae tu. So diorang yang aku nampak masih lagi sampai sekarang ada lagi lah. Masih lagi aktif lah kan. So
dalam masa aku jamming apa semua dengan member masa tu, masa nak dekat SPM apa semua tu, aku pun suka pergi gig. So jadi ni pengalaman lah, cerita pengalaman. Ada satu gig dekat Stadium Negara. Tak tahu lah korang ingat ke tak? Millennium Dash. Yes, betul. Masa tu aku ada tu mesti ingat. ada Coffin, ada Arobi, Butterfinger, CV semua ada lah. Subculture, so semua ada lah. So aku time tu kita baru form 5 masa tu. So jadi bila nak pergi KL memang naik bas apa semua kan. Oh tentu lah form 5. Aku form 5 tahun 2000. Lepas tu tentu kami tengah peak. Kira habis kelas je aku belajar, habis kelas pergi Millennium Dash semua tentu ingat. So jadi dekat situ bila bas last bus nak balik Kajang aku rasa pukul 10 dah habis. Lepas tu aku pergi dengan member aku, budak-budak band ni semua. 10 gig tak habis. Yang lain semua dah macam, dah nak pukul 10 ni kan tak ada bas kan. So diorang caw dulu. Tapi aku keras hati kau tak. Aku dengan ada seorang lagi member aku, Fairul nama. Aku nak stage public, aku nak tengok Butter, aku Coffin semua tak keluar lagi kan. Yang lain semua dah belak. Aku nak belak, kau belak, aku nak layan kan. So, korang etis banyak lah. Dalam pukul 12 pukul 1 baru habis. Lepas tu bila dah habis tu baru terfikir, macam mana kita nak balik siut? Dah mati Grab pun tak ada. Taxi mahal. Macam mana nak balik ni? Aku dengan member aku Fairul kan. Tak apa. Kita pergi kat CM kan. Kita pergi Central Market. Kita lepak situ. Lepak situ apa nak buat ni? Dah pukul 1 pukul kan. Tak apa. Kita lepak kat dulu kan ada McD kat situ kan, kat CM tempat kan. kami naik bas mini tu depan tu. So merasalah aku tidur dekat tepi McD tu. Tidur di kaki. Sebabkan kerana gig tu kan. Patut kau pergi lepak pergi Bintang. Special sikit. Mana lah tahu time tu. Time tu aku kerja area tu lah. Aku kerja pergi Bintang, CM semua situ lah. Time tu mana tahu budak-budak kan. So jadi mana yang sempat je. So besok pagi tu baru balik lah. Bas pukul 6 pagi baru balik kan. So tu antara pengalaman kat gig lah. Gig tu kau tak silap aku tang buat tu. Tang lah sekarang. Time tu memang raya Millennium Dash tu. Dia peak dia punya muzik independent yang tengah peak Betul. So lepas tu maksudnya hang SPM. Lepas tu band Nepotatic. Betul, Nepotatic tu kira RIP situ lah lepas sekolah. Dia masih ada lagi even bila aku dah masuk college. Masa tu aku pergi belajar dekat kat mana? Batu Pahat. Oh yang Kuito tu yang kat dia. Betul. So jadi bila aku belajar kat Kuito tu bila kau sama Kuito? Mechanical engineering. Tak ada kena-mena dengan muzik? Tak ada kena-mena. Metallica boleh lah. Okay. Aku ambil diploma in mechanical engineering. Lepas tu dan aku rasa aku bertuah juga sebab bila berada dekat Kuito tu aku dipertemukan dengan member-member yang sama minat juga. Antaranya? Saya sebut. Antaranya alamak ada seorang tu dah arwah dah pun. Azif. Bob tu member baik aku lah. So tu pun kira one of aku punya band member lah masa dekat Kuito tu. So dekat Kuito tu pula bila aku set kita orang jamming, kita orang ada buat demo juga. Band apa? Nama band tu Teru Bozu. Teru Bozu. Teru Bozu. Tapi yang tu tak ada main gig lah. Kita tak sempat lah. Metal ke bro? Metal juga. Okay, faham. So jadi dekat situ kita just main for fun lah maknanya kat situ kan. Jadi area situ lah betul. Dia main kat area situ lah kat Batu Pahat tu kan. So by the time masa dengan Teru Bozu pun bila aku balik ada cuti semester ke apa, aku masih jamming dengan lepas tu kalau ada gig kadang-kadang pun aku pergi juga. Tapi time tu hang tak ada serious band lagi lah. Belum. Okay. Macam tu lah. Berapa lama hang dekat Batu Pahat? 3 tahun. 3 tahun. So after that? Okay, lepas tu aku dah habis belajar. Habis diploma mechanical engineering. So aku kerja. So aku start kerja. Time tu dapatlah kira kerja memang berkaitan dengan namanya. Okay. So lebih kurang dalam aku rasa setahun ke 2 tahun macam tu kerja. Aku macam mana di company tu bankrupt lah. Lepas tu aku dah tak ada kerja selama 4 bulan. Kan? Apa nak buat ni nak jamming pun dah tak ada duit dah ni. Lepas tu aku kerja lah. Time tu aku cari kerja. Memang susah apa. Aku kerja kat Shell.
kerja shell apa-apa yang ada lah. Apa yang ada lah. Okay, faham. So bila lalas aku kerja Starbucks. Kerja Starbucks tu lama juga 5 tahun. Lama. Tapi masa tu belum boykot ni. Belum boykot lagi time tu. Time tu tahun 2005. Okay, 2005. Okay, so bila aku kerja dekat Starbucks tu. Starbucks mana? Kajang lah? Starbucks Putrajaya. Jauh lah. Sebab aku duduk Kajang dengan Putrajaya tak jauh kan. Okay, so jadi lepas masa aku kerja tu, jadi masa tu aku pun nak cerita satu lagi. Patah balik sikit macam mana aku minat bass. Daripada gitar. Sebab Nepothetic dengan band Nepothetic dengan Jebo tu aku main gitar. So jadi macam mana aku start minat bass ni bila abang aku masa bila aku dah habis SPM, abang aku ajak aku pergi jamming. So abang aku dah sasah dia main gitar. So, jadi mana boleh lawan dengan sini. Lu main bass lah, gua nak main gitar, gua nak solo. Macam apa gini dengan abang dia? Tak ada pilihan lah kan. So aku pun ambil bass. So tu first time lah aku main bass. So aku main, lepas tu aku dah rasa macam sedap juga bass ni kan. Lepas tu aku ada nampak masa tu dekat studio yang kita orang jamming tu adalah macam otai-otai lah jamming. Dia main bass, dia slap. Boleh buat macam ni macam menarik show kan. So daripada situ aku minat main bass. So time tu abang aku bila dia nampak aku macam makin minat main bass, dia belikan aku bass. Tapi bass murah je lah, bass Yamaha Yamaha yang dalam packaging sekali dengan M-nya lebih kurangan tu kan. So tu lah bass pertama aku. So daripada situ bila aku dah time tu kau tahu lah, kira kita tak ada bahan yang macam internet semua tak ada. So jadi di satu cara aku kebetulan masa tu aku pergi Pertama Komplek. So dekat Pertama Komplek ni dia dijual macam instructional video. So jadi aku tengok okey, ini memang kedai Tommy kedai Victoria semua. So jadi the first aku punya CD yang aku beli tu nama dia Slap Bass Program. So by Alexis Klarevsky. Memang video tahun 80-an 90 awal 90-an yang video kan. Tapi dia punya teknik slap dia memang dia VCD lah. VCD. Tapi VCD kau tahu lah, burn lah. Burn bukan yang original. Tahu situ memang kaki. Kadang-kadang aku beli Pantera CD burn pergi actually Toke tu yang kedai pertama tu sampai sekarang ada lagi kedai t-shirt lah. Victoria tu di tepi tu. Kedai t-shirt tu lah. Tommy meninggal lah, Akustik meninggal lah. Tahu. Dan sekarang dia buat t-shirt banyak patches semua. So dia tu lah. So dekat situ lah aku banyak beli CD VCD belajar bass. Maksudnya self-taught lah tu. Self-taught lah. So kat situ lah aku belajar slap, aku belajar ada CD daripada Victor Wooten. So jadi bila aku tengok Victor Wooten tu lagi macam time tu musically anda start dengar yang macam fusion jazz, start dengar dah buka habis tahu power ke Mahavishnu. Aku tak adalah sampai macam tu. Aku cuma minat Jako semua start layan pada bass. Maknanya aku rasa macam Billy Sheehan semua start Billy Sheehan aku adalah tengok video dia. Lebih ke arah bassist lah. Tapi muzik apa dia main kau follow je. Muzik apa tu aku sebenarnya lebih ke arah metal. Okey faham. Bila aku dengar lepas tu cari pada metal. Cara bila dengar muzik tu aku suka macam metal, rock. Bila bass aku suka macam Victor Wooten punya style, slapping, tapping apa semua kan. So daripada situ aku belajar apa semua. Dia kalau kau nak cerita kan tahap masa time tu punya feeling kau nak practice dia macam mana tau. Bila katakan kau tengah naik motor kat luar kan, kau rasa bestnya kalau dapat balik rumah ni kalau aku aku dapat slap, aku dapat bestnya dia punya ketagih kan. Ketagih dia sampai macam tu tau. Kalau kau lepak tengah lepak ngawek pun kan kau rasa lagi macam lagi best tu kalau aku di rumah practice. Dia punya tahap sampai level tu lah. Tapi tu dulu lah. Ya sama lah. Sekarang seminggu sekali aku malas sekejap lagi anak aku sampai. Tapi kira masa aku maknanya kalau korang minat sesuatu instrumen tu kan, tak kisahlah apa-apa instrumen, kalau korang ada tahap macam feel yang macam tu, bila korang buat benda lain tapi dalam kepala teringat nak practice instrumen,
Korang maknanya korang berada di Jalan yang betul lah. Maknanya Siratul memang- mustaqim. Yes, betul. So daripada situlah aku banyak develop aku punya teknik, skill apa semua Tapi lah. Tentang memang tak ada masuk kelas mana-mana, tak ada. Tak ada. Memang self-taught Memang lah. tak ada. Memang tak ada. Memang Dalam masa yang kerja 5 tahun kat Starbucks tadi tu, betul. ada band? Okay. Usaha barista ada band. Masa Aku tu lah Coffee Bean dulu sama lah, pening. aku baru discover Deja Voodoo Spell. Okay, time tu je Voodoo dah ada kan? So Deja Voodoo Spell dah ada. Aku ada nampak dulu kan ada satu macam portal lah, ibands.net. Okay. So dekat iBand.net tu adalah macam pop up video. So jadi ada Deja Voodoo Spell tengah main lagu Rain. Macam gila, aku dengar Steve Vai betul ni. Dia Steve Vai lah. Pokoknya dia dekat Steve Vai kan. So masa tu aku just aware lah. Okay, Deja Voodoo Spell ni wujud, ada band macam ni kan kat Malaysia kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, aku masa tu tengah craving nak ada band yang aku main bass. Okay, betul lah. Jadi Jadi sebab ambil gitar. aku main gitar je. Belum Jadi lagi. main bass depan komputer, praktis macam tu je. Jadi aku tak ada channel untuk aku keluarkan chemistry tunjukkan maknanya bakat aku dalam bass. Masih lagi SS lah, shot sendiri je. Betul lah. So dulu ada satu macam kita panggil forum, Okay. Jam Tank. Okay, tahu. Kan? Jam Tank lama Jam Tank tu. Lama tu kan. So jadi adalah topik-topik, banyak topik. Zaman apa? Indie okay. So ada topik keluar satu, Deja Voodoo Spells looking for bassist. Aku terus macam, mak, baik ni. So pergilah. So dia kata dia orang nak buat audition, nak cari bassist apa semua kan. Dan tu Ainul dah main. Ainul lah. Dah main kan? Ainul dengan Return lah masa tu. Depa anak awal kan. So bila dah kontak apa semua, so aku pergilah audition. Kira alhamdulillah aku dapat. Tahun bila tu 2006. 2006. Okay. Betul? 2006. So masa tu aku dah kira dah dapat dah audition tu, maknanya ni. Tapi masa tu aku belum main sebab masa tu ada Rock the World. Aku rasa Rock the World 6 dekat 2006 dah. So jadi aku masa tu diorang tengah main, aku kat bawah. Okay, tak tengok tapi masa tu aku dah besi tak lama sempat. Besi lama kat Ijam. Ijam. So aku tak sempat nak practice lagi. Jadi aku tak dapat nak main gig tu lah. So the next year tu 2007 tu baru aku start. So officially masuk join Deja Voodoo 2007? 2007 lah. 2007 masuk sekarang. Lama. Berapa tahun? Matematik hang engineer yang mesti tahu. Hampir 20 tahun lah. 19 tahun. Betul. Okay. So alhamdulillah masa tu gerak lah dengan Deja Voodoo. So dekat situ banyak lah aku belajar. Sebab bila kau main seorang depan komputer, kau main sendiri, kau tak ada satu macam orang kata maknanya bila dia tak sama macam kau dengan band. Betul. Kau main dalam band. Jadi bila kau main dalam band tu, jadi dia punya environment lain. Lepas tu yang aku agak terkejut dah sebab hang tu pergi main band yang agak pro tau. Bukan biasa-biasa punya band ni. Band yang nama AIM semua kan, dengan tengah tu kan. Betul. Macam mana? Itulah aku pun masa dia pasal audition juga. Dia ada tanya experience apa tak? Dia tengok hang main ni lah. Dia tengok aku main lah. Dia tengok aku main, adalah tanya experience aku masa tu pun. Adalah satu dulu ada Era dia buat macam satu band punya audition. Dia panggil DJ Band Era. So dalam masa DJ Band Era tu dia punya ni dia akan audition individually, gitaris, bassist, drummer, vocalist. So jadi dekat KL ni dia dia shortlistkan dalam aku rasa dalam 3 orang gitaris, 3 orang bassist dia gabungkan jadikan band. Lepas tu dekat kutip buat band. Dekat utara, dekat Penang ada satu, dekat JB ada satu. So jadi ada 5 band lah total. So jadi 5 band tu kita compete. Jadi maknanya aku tak kenal. Maknanya bila kita orang first time jumpa tu tak kenal lah. So itulah aku rasa yang experience pertama lah. Maknanya aku main bass ada band. Ada band. Tapi tak kenal. Tapi aku tak kenal. So tapi okey lah maknanya bila adalah. sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing kat situ sebab diorang
bila diorang shortlist kan tu memang diorang tengok dari segi skill apa semua kan. So hang dah join Deja Voodoo tu, perjalanan muzik hang macam mana tu? Hang berhenti kerja Starbucks apa tu? Masa tu aku masih kerja Starbucks lagi. Dan at the same time aku sambung belajar kat UiTM. Belajar sebagai? Aku ambil degree in music composition. Hang start ke arah muzik lah. Masa macam mana dan tu? Turning point aku. Turning point aku maksudnya aku rasa macam aku nak serius dalam bidang muzik. Bila dah join dengan Deja Voodoo Spell lah. So bila hang join Deja Voodoo, baru hang apply untuk UiTM tu. Betul. And then macam mana boleh dapat tu? Sebab hang tak ada basic. Aku nak jadi baca pun tak apa, time tu tak berapa tu lagi kan. Masa aku susah nak masuk. Sebelum join Deja Voodoo Spell tu aku ada try apply UiTM. So konon nak sambung degree in mechanical lah. Konon jadi mechanical. Tak dapat. Tak ada rezeki lah. Maknanya memang aku rasa bukan rezeki aku kat situ lah. Bila aku apply untuk music dapat. So jadi dia audition. Perjalanan tu dia rockstar sebenarnya. Aku rasa memang dah ditentukan. Jalan tu dah ditentukan. Betul. So bila of course bila music punya course ni dia kena ada audition. Betul. So jadi so jadi masa time audition tu aku dah adalah sikit pengalaman dengan Deja Voodoo Spell, main gig apa semua. Dan masa tu alhamdulillah kita orang pun macam baru dapat macam endorsement daripada Ibanez. So jadi Ibanez dia endorse the whole band lah. Maknanya aku dapat bass, Ainul dapat Tama punya drum, kita dapat gitar apa semua kan. So jadi dengan profile tu aku bawa pergi audition tu. So bila interviewer tu tanya aku, so aku cakap lah saya memang zero teori. Memang tak tahu teori langsung, tak tahu baca. Tapi saya adalah sikit pengalaman dalam bidang ada perform apa semua. Lepas tu maknanya memang betul-betul serius lah dalam bidang muzik. So jadi ingat siapa interview hang? Bukan masa Hanafi Imam pada sekarang. Tak. Nama lecturer tu Pak Yus Bar. Dia orang Indonesia. Dia mengajar dekat UiTM Shah Alam. Sekarang ni aku rasa dah pension lah kot. Hang boleh cerita sikit pengalaman audition tu? Main lagu apa benda? Selalu kena main 2 lagu kan? Betul. Sebab aku bukan aku kelakar sikit lah. ada kawan-kawan main macam mana? Sebab masa tu aku ada seorang kawan aku ni. Dia pun budak UiTM juga, tapi dia bukan course muzik. So aku cerita kat dia, nama dia Awang, aku dapat ni pergi audition ni. Kau kena buat macam ni. Kau kena tunjuk yang kau boleh main semua alat muzik. Okey, aku boleh main gitar, aku boleh main bass. Aku try lah main dua-dua. Padahal sebenarnya kalau ikutkan kau nak ambil bass, kau fokus kat bass je lah. Dia selalu ada first instrument dengan second instrument kan. So jadi sebab aku mendengar member aku cakap, so aku main dia palatau lah. Palatau. Aku masa tu bass aku main lah. Aku rasa aku slap, tapping apa semua. Bagi funky habis lah. Lepas tu gitar aku rasa aku main lagu Tears in Heaven kot. Kasih kira sikit. Maksudnya macam maknanya dari segi musicality tu okey. Lepas tu aku rasa mungkin sebab aku dapat tu sebab bila aku cakap memang aku betul-betul serius lah. Maknanya memang betul-betul ada plan apa nak dah lepas degree ni apa aku nak buat apa semua kan. Jadi mungkin rezeki lah sebab hang tak ada basic macam teori. Jarang tu, payah lah. Tapi memang beruntung lah. So dekat UiTM tu aku punya cikgu bass adalah Fly. Baru lah happy dia. Ini memang orang baiknya. So maksudnya hang berapa tahun dah ambil degree? 5? 4? Tak, 3 tahun. So hang belajar composition, ambil composition kan? So buat teori, tulis apa semua kat situ lah. Tulis score semua situ lah. 3 tahun lah. 3 tahun. Sempat orang kata daripada zero pergi betul belajar pening lagu. Dia semua pergi belajar makhlas tu. So 3 tahun. Dalam masa tempoh dekat UiTM tu, apa aktiviti muzik hang buat? Untuk bahagian artistik lah. Maksud aku hang dengan Deja Voodoo lah. Betul kan? Betul ada projek lain? Tak ada. Aku personally kan aku bukan ada banyak band lah. Aku bila dengan Deja Voodoo Spell aku fokus. Sebab aku pernah tengok hampa main dekat depan ruang utama sekali dengan Fajar Tahir semua kot. Maya Hussein, Hujan, tentu semua kalau hang ingat lagi lah. Aku rasa tu 2000
2007 ke 2008 lah. Oh, okey. Kat depan tu, depan Central Avenue tu. Okey, Pesta kami betul. ke apa benda macam tu kot. Betul. Aku dengan DJ Wudu dah main. Lama tu. Lama. Berapa belas tahun dah tu. Betul. So, maksudnya hang grad UNM, Betul? tak ada extend apa-apa. Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paper semua tak ada gagal lah. Jap, ada gagal sebenarnya. Ada gagal. Aku gagal tu sebab apa tau? Sebab masa on the day final exam tu, aku ada show dengan Deja Voodoo Spell. Betul? Tapi kat Indonesia. Loh. Tak Dekat pergi Pulau exam Bintan. lah. Masa tu opening untuk Dewa. Kena pergi lah. Memang kena pergi lah. Memang kena pergi lah. So aku dah cakap dengan lecturer aku, cik boleh tak tolong lah cik, saya kira carry mark dah habis, dah lepas. Kalau ikutkan aku kena hadir je final exam tu. Okay. So bila tak hadir memang fail lah. Mahal kena belajar ilmu arifat tu betul. Sampai kat sana tiba-tiba dah. So jadi memang cakap aku slow talk dengan lecturer. Tak boleh. Tak boleh. Awak kena hadir. Awak kena buat pilihan lah. Awak nak pergi show ke awak nak pergi final exam? Banyak pergi show. Pergi show lah. Sebab awak pergi present dia boleh ambil balik ni. Show ni takut tak dapat dah ni. So kena repeat lah paper tu. Tapi alhamdulillah Okay lah. sempat grade on time lah. On time lah. Grade on Okay. time So lah. after grad, aktiviti hang ke arah masih lagi aku masa tu aku baru start mengajar. start mengajar dah. Aku dah start mengajar. Hang nak tahun bila ingat? 2010. 2010. Betul. Okey. Aku punya timeline dah. Tak lagi ya. Buat matematik okey. Okey, betul. Makin menarik ni, makin menarik. 2010 tu makin aktif lah dengan Deja Voodoo Spell apa semua. So kita orang pun dah ada keluarkan album. Recording apa semua kat situ lah aku punya aktiviti banyak ada kat situ lah dan juga mengajar lah at the same time. Mengajar okey. Daripada situ perjalanan orang kata hang dengan Deja Voodoo Spell, Deja Voodoo dia rehat lama tak? Ataupun dia bukannya rehat, dia start jenis dia busy sangat sebab korang pun dah start dengan idol pun dah. Adalah time-time yang memang busy tu busy lah. Time ada yang macam memang aku rasa lah aku tengok apa main untuk Mita Nasia tu dekat Publica. Betul. Itu 2000 apa? 2012 kan 13 kan? Aku rasa itu lah aku tengok apa perform. Lepas tu aku rasa macam ada. Lepas tu ada lagi. Ada lah. Tapi tak adalah aktif yang macam masa awal punya lah. Tapi adalah benda tu si running lah. So dalam masa tempoh tu hang banyak mengajar lah. Banyak mengajar lah masa tu. Dalam tempoh tu macam mana yang perjalanan ke arah yang band kita cerita sekarang ni baru masuk interframe intermission ke arah macam mana tiba-tiba kita tahu cerita dia macam Abang Jo keluar wing semua kan. So kita cut off kat situ. So macam mana tu perjalanan hang tiba-tiba so aku ke Barbarik tu. Masa yelah bila Abang Jo dah keluar wing semua so dia buat Prime Domestic kan. Yes. So masa 2017 2016 lah. 2017. So masa Prime Domestic tu Ainul ada. Ya betul. So time tu ialah line up Awira, Hillary, Abang Jo, Abang Fauzi dengan Ainul lah. So aku rasa dalam setahun je kot Prime Domestic. Lepas tu yang lain ni keluar, lepas tu tinggal Ainul dengan Abang Jo je. Betul. So masa tu Abang Jo dengan Ainul ni kira diorang nak keep going, teruskan. So Ainul pun dia cadangkan aku. So tapi masa Ainul approach aku tu, masa tu aku tak ada, dah lama lah Deja Voodoo Spell dah lama gila tak ada show. Hiatus lah. Memang tentu hang mengajar je lah. So aku pun dah macam kau biar betul lah, aku dah lama tak main ni lah. Memang tak ada confident langsung lah kan. Jadi dekat situ aku sendiri macam tak yakin lah dengan diri aku kan. Tapi Ainul dia push aku lah. Dia kata kau boleh tak apa, kau follow je kan. Langgar je lah masa tu kan. Macam dengar ayat kan. Follow. Okay. So masa tu aku join dengan main dengan Abang Jo ni. Tapi tadi tu tak ada nama Barbarik lagi kan? Belum. Kita guna nama Prime D. Okay. So Prime D tu masa tu kita Abang Jo dia panggil Mamu okay. Mamu ekspedisi siang. Mamu ekspedisi. Lepas tu seorang lagi keyboardist panggil Adi. Adi Yamin. Adi lah. Adi kita lah. Adik Rando. Okay. So masa tu kita jalan dengan Prime D. Ya betul. So daripada 2018
Sampai PKP. Sampai PKP betul. Okey, masa tu ada plan, ada release apa tak? Plan B? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Seingat aku tak ada. Tapi banyak main show ada, banyak kan? Ke Haruk Cafe semua kan? Tapi kita orang main showcase lah. Nak kata konsert tu pun tak belum. juga. Masa dia belum jadi satu unit yang betul. Masa tu small scale punya gig lah. Back to basic style betul. Jadi dekat situ dalam masa yang sama kita dapat macam orang fan lah, follower Abang Jo lah, yang banyak macam mencadangkan macam panggil lah Abang Mus vokal semua, panggil balik lah, dapat buat featuring sekejap pun tak apa kan. Semua macam diorang rindu gabungan dua tu kan. So jadi Pak masa tu dah PKP. So PKP apa semua show apa semua tak ada. Kita tak payah cerita dalam PKP kali pun ngangkang kan. Betul. Jadi dekat situ bila kita dah boleh start balik. So jadi kat situlah baru Abang Jo dah dengan Cik Mus dengan ni dia dah setuju. Ni so jadi kita keluar dengan nama Barbarik. Barbarik tu masa mula-mula tu dia as a band ke ataupun satu one off show lah mula-mula? Aku sebenarnya masa tu aku pun macam confused kan? Confused juga sebenarnya. Sebab dia ada cerita masa Barbarik punya first show kat Z. Betul. Aku dengan Apai semua kami ada search dekat Penang. Hari yang sama. So time tu tak boleh lah nak memang Discord tak shock lah sebab dia kena clash kan. Aku, Abang dia semua kami semua berkampung kat Penang. Lepas tu dalam masa yang sama Barbarik. Lepas tu nak jadi cerita time tu Barbarik letup dia tu viral kau-kau. Dengan ada arwah Mama El semua kan. Aku rasa alhamdulillah aku rasa kan Barbarik tu bila first kita orang punya konsert tu, kita orang memang the right place at the right time lah. Betul. Pada aku lah. Sebab masa tu bila dah PKP dah 2 tahun, orang dah rooftop dah habis meletup. Orang tunggu berani pula. Jadi orang dah hargakan konsert, nak pergi konsert kan. Jadi bila Barbarik keluar tu memang orang dah memang request Cik Mus dengan Abang Jo nak bergabung apa semua. Jadi memang tu yang cakap the right place at the right time lah. Alhamdulillah memang tu yang aku rasa full house lah masa tu. Boleh katakan first show tu sukses. Lepas tu bau terdetik ke untuk jadikan Barbarik ni as orang cakap satu unit band? Aku rasa macam tu lah cerita dia. Aku rasa kalau kita tanya Tok Ketua pun macam tu lah. Maknanya first show tu sebenarnya dia macam test water dulu lah. Kita pun tak tahu macam mana tahu macam mana feedback apa semua kan. Lepas tu ke Cik Mus semua dia bikin featuring lah mula. So jadi bila dah nampak macam ada sambutan macam tu, itu yang kita tak apa, kita jalan je lah dulu. Macam ni kan. So lepas tu aku rasa lepas tu dah betul-betul lah. Sebab kami aku terlibat dalam belakang tadi. Ni orang mula-mula kononnya dapat buat sahaja macam tu lah, cerita awal-awal lah. Tapi dia punya EO pun dia lesap, tak apalah. So cerita dia, lepas tu aku masa pergi meeting tu first tu aku terkejut tau, aku sebab Abang Sam ada kan. Abang Sam ada cakap, bang ni projek apa ni? Kau tengok lah lagi. Aku duduk je. Tu tengok Abang Din sampai. Dia duduk. Kau lagi. Aku cerita kan. Ada orang duduk. Sekali Noh sampai. Bila Noh sampai aku tengok tu. Ini projek lain macam ni. Sebab mula-mula memang bukan daripada tu. Mula-mula nama lain lah. Kau nak tak cari nama lagi. Tapi nak jadi cerita kita daripada tu kita layak pakai sebab Abang Jo punya dia yang produce dulu. So kita pakai daripada tu dah alhamdulillah. Aku rasa show tu pun alhamdulillah. Itu pada aku personally itu adalah antara sukses yang best aku suka lah. Aku rasa macam bestnya. Kecil je nak mati lah. Betul. Soundcheck pagi tu. Gila. Dia orang aku dah balik dah dia soundcheck lagi. Gila. Time tu betul lah 4 pagi. Lepas tu kan kita praktis kat bising kan seminggu kan. Betul. Barbarik dulu. Terus lagi search. Kan search kan selalu lambat sikit kan. Lepas tu praktis sekali kan. Masa praktis sekali tu nampak time tu yang best tau. Sebab aku dulu TV kan. Okey ni boleh. Lebih alhamdulillah lah. Lepas dapat betul tu sukses lah. Projek album. Okey. So aku masa time bila kita first keluar dengan Barbarik punya konsert. Dan adalah beberapa siri konsert lagi selepas tu.
aku personally aku masih lagi aku rasa yang aku ni sebenarnya bukanlah aku is a part of a band, tapi cuma aku rasa aku main lagu cover lah. Macam tu sebab lah. ni lagu bukan original tadi. Okey, lagu. So aku cover main apa bassline Abaidi. Jadi macam session lah. Session lah. Okay, Macam faham. tu je lah. So jadi bila Abang Jo decide, dia kata okay, kita kena keluar album tahun ni. Time tu baru aku rasa macam inilah dia. Maknanya barulah betul-betul into the band kan. Betul lah. Into the band lah maknanya. I'm going deeper underground. Okay. So jadi bila proses buat album apa semua, cerita sikit lah pengalaman. Pengalaman Dia mostly lagu memang Abang Jo buat kan? betul. Hang punya parts tu, ada tak dia minta idea ke ataupun ada dia dah susun kat hang je? Dia ada beberapa contoh macam lagu Peluru Coklat tu, kita ada kita jam terus. Maknanya kita dalam studio, Mi komen macam ni. Okay, Adnan komen beat macam ni. Okay, so kita jalan dulu. Dia ada structure dia. Dia macam dia kira macam kita polish lah kat situ. Macam lagu-lagu lain, macam lagu di Dakap Pesona, lagu Kasmaran tu Abang Jo dia bagi macam demo track lah. Okay Mi, kau try cari bassline ni. So jadi aku prepare lah, aku kat rumah. Okay, aku buat dalam 2-3 bassline. Okay, lepas tu aku present kat Abang Jo. Okay Abang Jo, kalau part ni saya main macam ni, okay tak? Part ni okay, tak, komen macam ni, komen yang macam ni. So jadi maknanya bukanlah maknanya Abang Jo ni dia nak control 100%, dia bagi tapi kita final words kat dia lah. Yes, dia bagi kita kebebasan untuk kita curahkan kreativiti, tapi dia pada masa yang sama of course dia nak macam mana yang dalam kepala dia lah. Sebab dia dah ada dalam kepala dia dah ada dia punya gambaran kan. Dia memang macam tu lah. Lukisan itu dia dah ada. Jadi dia inilah dia tentukan lah kat macam mana. So jadi proses dia macam tu lah. Recording semua buat dekat studio Abang Jo lah. Betul. Mix by siapa ni? Alamak, mix nanti kita check semua. Ni semua maklumat kat sini aku pun sebenarnya tak nampak ni. Tapi Adi je main bass, main keyboard untuk album ni. Masa tu Adi belum keluar lagi kan? Adi belum lagi. Masa tu dia habiskan, dia dah habiskan recording apa semua, dan baru dia inilah. Mastering kat Solia. Mix tak kena adunan apa? Juru-adun. Zairi, pada Zairi. Otai lah. Otai King Studio. Pada Zairi mix. Lepas keluar album. Ada launching dah kan? Sekejap, sebelum tu aku nak add in sikit lah. Bila dengan Barbarik dan Deja Voodoo Spell so dua band ni kalau dari segi recording kalau dengan Deja Voodoo Spell dia lagi macam pada aku lah lagi strict, clean ni. Maknanya tak boleh lain sikit. Dengan Return ni, dia ni pada aku dia ni orang yang paling perfectionist lah dalam muzik. Betul. Dia memang OCD OCD muzik lah dia ni. Dia tak boleh lain 1 mil pun tak boleh. Betul. So kalau rekod dengan Return ni, dia pasal dia ketuk kan. Katakan kau kena main daga 16 bit kan. So katakan kau punya ni dah konsisten, tempo timing dah konsisten, tapi mungkin ada satu note tu kau tone dia terperlahan sikit atau soft sikit daripada yang lain kan. Tak konsisten. Kau bawa balik part ni. Dia macam pengalaman aku recording, macam pengalaman kita record kat Ramat kan. Record kat Ramat kena benda sama kan. Bang, saya punch sama. Dah ni yang second punch tu macam dulu, second punch benda pergi sama. Alamak, buat balik. So kalau dengan Deja Voodoo Spell macam tu lah tapi kalau dengan Abang Jo ni, Abang Jo ni dia masih detail, dia masih lagi apa ni, cuma dia still ada discount sikit lah. dia appreciate human touch. Maknanya of course kita bukan robot kan. Jadi human touch tu mana ada manusia yang perfect tu tak. Jadi dia appreciate. Barulah dengar betul-betul orang main. Yes. So jadi tapi pada aku daripada dua band ni aku banyak belajar yang banyak yang improvekan aku punya playing lah. Kalau satu dari segi artistik, satu dari segi teknologi lah, segi apa kita panggil tu position. Betul. Itu dah orang tadi kat mana tadi lupa. Lepas release Barbarik tu, Adi keluar kan? Betul. Lepas tu sekarang session lah. Betul. Apa nama session? Lee. Lepas tu ada launching album yang show Barbarik Peluru Coklat lah.
Lepas tu dekat Z lah. Oh, okey. Kita ada buat macam pre-launch lah dekat Hard Rock KL. Okey. Kat Hard Rock KL, lepas tu Hard Rock Melaka. Lepas tu yang kecil-kecil tu. Lepas tu yang kat Star Wars tu yang sebelum tu kan. Star Wars sebelum album kan? Sebelum lagi, sebelum album. Bila dekat yang Z tu lah. Tahun lepas lah. Dekat Z. Yang tu memang yang pentas peluru coklat lah. Okey, lepas tu kat Z. Lepas tu pom cerita kat Odeon. Odeon banyak isu lah. Sebab tu aku satu Malaysia dah tahu. Dan Zaimi pun dah cerita kat aku malam tu blackout lah, macam-macam lah jadi kan. So tak apalah, berlaku sejarah. Last kali lepas orang kata Odeon punya ada hikmah dia. Sebabkan masalah Odeon tu, pasal Odeon tu lah aku rasa dapat main kat Megastar. Betul. Dan satu benda lah. Okey, ni aku nak cerita sikit. Aku nak orang kata nak plug in regime Barbarik ni. Cerita sikit. Okay. So basically aku salut lah. Regime Barbarik ni diorang memang dia start bila regime betul-betul? Okay. Dia cerita. So okay, masa okay, dulu dekat masa zaman Prime D lagi. Ada satu FB page ni. Okay, dia ada seorang lah kira fan. Dia buat FB page, nama page tu Wings X Moose. Okey, aku so jadi tahu page tu. Tapi bukan aku jaga lah kan. Page tu dia macam tribute lah, dedikasi kepada XX. Maksudnya dorang apa kata throwback balik lagu-lagu Wings zaman Moose. Zaman Cik Moose punya. Yes, betul. So jadi diorang keluarkan klip-klip masa konsert G-Shock lah. So jadi ramai lah. Aku pernah tengok zaman tu kat Shah Alam. Naik motor saya kena saman dengan polis ni. Kita tengok lagi. So yang follower page tu ramai lah yang minat. So itulah salah satu lah sebenarnya yang menggerakkan regime ni. Yang menggerakkan regime tu belum ada lagi. So jadi Wings X Moose tu yang orang kata menyuarakan hasrat untuk Cik Mus dan Abang Jo ni bergabung yang apa terjadinya Barbarik tu lah. So zaman tu lagi. So jadi bila Barbarik dah bergabung, so page ni dia tukar nama kepada Barbarians. Tahu. So kira Barbarian ada NZ kan? Yes, ada Z tu. So jadi diorang ni kira macam diorang masa tu belum kira unofficial lagi lah. Betul. Unofficial page yang mana-mana kita orang Barbarik punya show dia repost balik apa semua kan. Tapi bila sampai satu tahap tu, aku rasa dia punya admin macam mungkin dah busy kerja apa semua. So jadi aku perasan okay, page ni dah tak berapa aktif apa semua kan. So jadi masa tu kita dah keluar album apa semua. So jadi aku rasa sebab Barbarik ni of course kita ada official page kita. Tapi yang Barbarians ni follower lagi ramai daripada yang kita yang orang fans yang fans. So jadi aku nampak kat situ macam satu kerugian lah. Sebab kita dah ada fan base kat situ, tapi kita tak gerakkan benda tu. So jadi aku approach admin dia, aku message dia kat FB. Sama dia admin. So dia cakap dah tak aktif ni kan. So dia kata dia busy kerja apa semua. So aku cakap tak apa nanti aku cakap nanti kau datang studio kita bincang macam mana. So masa tu ada jumpa admin dia nama Mus. So jadi dia bawa dia jumpa dengan Abang Jo apa semua. So time tu lah Abang Jo dia keluar dengan nama regime. Dia tak minat nama Barbarian tu sebab ada Z tu, Gen Z. So jadi Abang Jo cadangkan macam ayam pun dah kan, Barbican kan. So tu yang munculnya nama regime Barbarik tu. Tapi regime dalam bahasa Melayu lah, REJIM lah. So sekarang ni boleh katakan regime Barbarik ni umpama ni lah, apa kita panggil tu, umpama penggerak bagi orang kata apa, Barbarik tu betul maintain jalan. Betul. Ada supporter kuat. Dia ada supporter lah. Lepas tu dia orang pada aku setiap bila diorang berkumpul kan, maknanya katakan yang seorang ni daripada Perlis, seorang ni daripada Poleh kan. Jadi bila diorang dah jumpa kat situ, diorang jadi kawan. Yes. Diorang jadi kawan dekat situ kan. So jadi masih berhubung apa semua kan. And then sekarang pun kalau dekat FB page tu dah kita regime Barbarik tu dah ada dalam 70
70k lah follower. Dan ahli berdaftar, yang ahli berdaftar dalam 2,500 lah. Kat 3,500 lah. Banyak Dan number tu masih meningkat lah. Okay. And then diorang ni pada aku tak cakap, aku salut lah diorang ni. Mana yang dengar tu, dengar semua Abang Farid. Mana yang datang daripada regim. Kau ingat kutu aku sikit. Sabah, Sarawak, kan, apa semua sanggup. Yalah, keluar flight tiket. Kadang harga flight tiket diorang lagi mahal daripada harga tiket konsert kan. So sanggup datang lah, aku respect lah diorang. Last konsert itu dekat Megastar Arena lah. Betul. Dan aku rasa memang orang kata satu kejutan sebab time tu. Sebelum tu audience pun ada kejutan. Yang pasal tiba-tiba ada Abang Eddie, Betul. Abang Black, betul. lepas tu ada Abang Mel. Yep. Siapa seorang ni? Abang Jojet. Yep. Okay, tapi time tu masa kat audience tu still ada memainkan lagu-lagu Wings yang zaman era orang kata apa? Ada Abang Wi kan? Okay, bila masuk kat yang dekat Megastar ni, boleh dikatakan semua song list aku tengok tak ada langsung lah yang berkaitan dengan yang cerita lama kan. Betul. So macam time tu 2 jam lebih kan? 2 jam 45 minit Lebih kurang. Ada. Apa perasaan hang tu first time tu dapat orang kata dengan tempat besar nak mampu Betul. Lepas tu cuba aku ada juga lah benda-benda komplain sikit, tapi itu off record lah. Tapi tu tak kisahlah itu sebab ada macam hang tengok buat bass solo tu. Kami duduk kat bawah tak dengar apa. Okey. Okay kan? Ni sebab aku pun duduk kat situ, ramai duduk komplain kat situ kan. Betul. Yang tu, tapi tak apalah. Tapi pasal hang tu 3 drum ni tak pernah dibuat dia orang. Masa PC tu aku dah terkejut lah. Macam idea spontan lah. Aku rasa okey, satu benda pasal Abang Jo ni, dia suka buat benda yang di luar kotak tau. Maksud dia suka push kau, dia tak nak kau berada dalam comfort zone. Dia cabar lah. Dia nak kau keluar daripada comfort zone. Okay. So itu yang bestnya bekerja dengan Abang Jo ni. Dia sentiasa push kau to the boundaries lah maknanya. Jadi ada macam benda-benda yang kadang-kadang kita rasa macam boleh ke buat macam ni? Boleh ke buat macam ni? Even pada diri aku sendiri kan, aku cakap tak boleh ni. Tapi cara Abang Jo tu bila dia nak susun 3 drum tu, bila dia push tu, akhirnya kita macam boleh sebenarnya boleh. So jadi itu yang best bila bekerja dengan otai-otai macam ni kan. So jadi dan dia pun tak fikirlah umur dia tua ke tak tua, dia lantar janji aku nak buat, aku buat pada aku rasa bukan aku je rasa, aku rasa Cikgu pun rasa macam tu. Kan ada benda yang dia rasa macam 3 jam straight nak nyanyi ni. Boleh ke ni kan? Tak ada siapa nak backup dia ke? Kan kecil-kecil dia tu, tapi dia punya monster dia punya suara dia. So audience tu aku memang aku yang duduk kat luar pun rasa panas. Tak tahu lah macam mana kan. Okay. So itu konsert. Okay, next kata silap aku ada 2 akan ada 2 ke 3 konsert akan datang. Aku rasa macam 3 je. Yang Kromok jadi kan? Jadi yang Kromok dengan Singapura dengan Sanakan ya? Betul. Boleh lah cerita sikit untuk boleh promo kan. Sebab video ni kau mula awal kan. Yang Sandakan tu sebenarnya date dia tak keluar lagi, tapi dalam bulan April lah. April juga? April juga. Okay. Lepas tu kita ada Singapura. Okay. Yang tu kita ada featuring special guest kita Abang Eddie dengan Abang Black lah. 2 orang tu je? Betul. Yang lain? Mel dengan Abang Mel pun ada. Abang Mel pun ada. Carl tak ada? Carl tak ada. Jojet tak ada? Tak ada. Okay, so itu 18 sampai April lah. 18 April. Dekat Singapura Esplanade lah. Betul. Okay, yang tu siapa-siapa yang berada kat selatan dengan Singapura boleh pergi. Tiket dekat RSO ke? Tiket mana? Sistik yang Singapura punya. Boleh check kirap kat situ lah. Okay, lepas tu? Lepas tu dengan Kromok lah. Kromok tu bulan 6 kan? 27 hari 27 hari bulan 6. Dekat Idea Halal House. Kat rumah aku lah. So kena datang lah. Yang tu pun tiket dah start jual kan? Dah start jual lah. Tapi itu kejutan apa akan keluar tak tahu je lah. Tak tahu lagi. Nantikan. Dan kita ada planning lain lah. Maknanya Abang Jo dia adalah dia punya planning untuk tahun ni. Alhamdulillah, aku rasa bersyukur sangat tahun ni. Aku rasa Barbarik banyak diberikan dimurahkan rezeki lah. Dan adakah show-show Barbarik yang lepas ni akan juga menampilkan Abang Black dengan Abang Eddie? Apa lepas-lepas ni? Semua ada ke? Yang promo tu ada? Tak tahu lagi? Tak tahu lagi. Tak boleh nak diri lah. Okay, itu bab Barbarik. Sekarang aku tengok tiba-tiba ada satu video, ada orang up. Aku tak silap aku Akram up kot Deja Voodoo Spell tengah jamming. So membuatkan orang-orang generasi yang tahu Deja Voodoo lah, macam aku semua kan, kami tengok
tengok radio pun dah botak. Macam kau on balik ke? Mental tinggi lah. On balik ke macam mana? Ada apa-apa cerita boleh? Okay, actually dia Voodoo Spell ni kita of course kita dalam tak pernah ada pun. Tak pernah pun. Tak pernah pun. Cuma yelah. Cuma dormant lah. So jadi memang perasaan nak still nak main get together untuk main tu masih ada lagi lah. Tipis je semua lah abuse. So actually yang untuk yang baru-baru ni yang dengan Akram tu itu kira macam macam live recording lah. Maknanya Penvia Studio punya projek dengan Akram semua kan. So jadi dia just nak kita masuk studio and then just buat live recording lah. Yang tu je lah. Bukanlah bukan tak ada setakat ni tak ada plan lah untuk album ke apa, single ke apa tak belum lagi. Belum lagi. It's just that macam just nak refresh balik lah, nak menunjukkan yang okay, Deja Voodoo Spell masih wujud. Masih ada dekat kat situ. Baik pun hang beritahu kau jadi hang kalau dah tumpu satu band tu, aku better tumpukan satu band ni lagi lebih lah. Banyak sangat. So sekarang ni selain daripada Barbaric, hang juga mengajar muzik betul? Betul. So mengajar muzik tu macam mana hang pergi ke individu dia datang kat hang ke atau hang pergi mengajar macam sebelum galeri muzik ke macam mana? Aku ada mengajar di Yamaha Music juga. Yamaha, okay. Tapi sekarang buat masa sekarang ni aku banyak fokus pada private student lah, maknanya hang ajar bass lah? rumah student. Bass dan gitar. Bass dan gitar. Okay. Dan ukulele. Ada. Aku ada seorang student ukulele ni. Dia kecil je, umur 6 tahun. Start belajar ukulele. Dia ni minat Ella kau tahu. So jadi semua lagu Ella dia hafal. Kau bayangkan 6 tahun main ukulele. Buat aku tanya nak tanya satu benda. Macam mana hang boleh main dengan Search Kid Din? Satu show tu. Dekat Z kan? Betul. Apa nama show tu aku lupa dah. Gemuruh je show. So macam mana yang tiba-tiba aku pun terkejut tau. Aku pun terkejut juga. Hang balik macam mana Abang Ju boleh lepas pergi main jap masa kacau. Masa tu actually Abang Din dia message aku dekat FB. Apa tau, ini WhatsApp saya lah. Minta, aduh macam. So Abang Din tanya macam Mi sama aku masih KBB. Tanya direct senang kan. So ni Abang Din search ni. Lepas tu kau nanti call aku bila kau free. Cakap benda ni. Tapi aku sebenarnya masa tu aku dah tahu dah search akan ada satu show tu. Tapi aku tak terfikir apa-apa pun. So jadi bila aku call Abang Din kata dia macam kau nak session tak untuk search kan, untuk konsert ni kan. So aku cakap okey tapi bagi saya call Abang Jo dulu. Tanya tu ketua tu. Tak restu kan. So Abang Jo kata okey Mi, tak apa, kau pergi je ambil experience semua kan. So tu yang daripada situ aku buat plan tu. Tapi untuk one off situ lah kan. Tapi untuk next tak tahulah, tiba-tiba dia panggil balik kan. Tak tahu sekali lah. pada one ni kan. Tapi buat masa ni aku rasa memang fokus aku dan aku pun tak ada macam apa orang kata bukanlah tak ada keinginan. Maksud aku punya minat, interest aku lebih kepada band. Maknanya aku nak berada dalam band. Mana session banyak-banyak. Nak session ke faham. band lah. Okey, sekarang ni kita tanya perkembangan terbaru Barbaric tadi pasal show kan. So ada ke macam dengar ada orang-orang tengah recording lagu baru lah apa ada bercerita sikit bagi hint. Cerita ke tu? Bagi hint lah kan. Aku tak sure boleh cerita ke tak. Tapi aku rasa adalah projek. Ada. Jangan cerita habis. InsyaAllah sebab aku rasa dalam tahun ni dan tahun depan insyaAllah kita punya kalender tu dah ni lah cuma nak ni kan lagi lah, confirmkan lagi. Tapi yang penting follower regime semua kena keep on support kita lah. So jadi ada satu soalan aku nak tanya lah. Barbaric boleh dikatakan selain pada Sabah, KL, tempat lain tak ada lagi main. Betul. Johor belum ah? Belum. Sarawak Penang belum. Penang belum. So hang agak-agak yang hang termasuk dalam jadual lah yang tahun ni tahun depan tu. Agak-agak lah. Ada tak ada? Fans mesti tunggu kan. Pantai Timur ke Kuantan. Susah nak cakap. Sebab aku sebelum ni aku ada dengar cerita. Dia kadang-kadang jalan kan tapi macam ada problem sikit. Benda tu macam yelah bila di peringkat management kita orang mungkin dah ada perbincangan tapi mungkin belum ada orang kata putus ke apa kan. So jadi kan terlibat macam tadi banyak lah. So ada EO datang. Ya betul. Benda cakap dengan aku kan.
Banyaklah Ada yang tanya perbincangan pendapat pun dalam antara management kita tu. Tapi cuma mungkin belum diputuskan apa, jadi kita pun tak berani lah yalah. Tapi kalau jadi alhamdulillah. Boleh jadi nak sangat lah. Aku kalau boleh mungkin, kau tahu tak, aku sebenarnya yelah aku kalau ikutkan daripada aku start belajar main muzik, masa aku start jamming dengan kawan-kawan. Yelah, kita dalam fikiran macam cita-cita nak main kat Paul Place je pun sebenarnya. Itu satu naik lah, sama lah. Bestnya kalau dapat Rock the World. Rock the World tu kira macam dah top lah. Paling gila kan. So jadi masa tu dalam pemikiran aku cuma kat situ tau. Maknanya tapi bila alhamdulillah bila rezeki aku diberi peluang untuk bersama Barbaric ni, banyak konser-konser apa semua kita dah main. Aku cuma nak merasa satu benda lagi tau, yang aku rasa macam inilah kira ultimate lah. Kalau aku dapat benda ni kan, memang best lah. Aku nak tour yang macam aku rasa benda ni sebenarnya macam kalau kat Malaysia ni boleh kata impossible lah, tapi tak mustahil lah. Kalau kecil-kecil aku nak tour yang macam aku tahu macam Metallica. Yalah. Aku benar dua hari, 3 hari, 4 hari. Sebab dulu masa pengalaman aku lah kan. Gila shit. Kami follow tour band Sisa Kubur tau. Kan Indonesia kan. Kami first time seumur hidup kami dapat main setiap hari tau. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan tempat nak bergerak tu kau tak sampai lah, siap kereta terbakar lah. Maksudnya time tu dapat rasa tapi underground lah. Start kat Bandung, naik bas pergi Bekasi, lepas tu naik kereta pergi Tangerang, pergi Sukabumi tu, patah balik ke Tangerang dia. Best kan Pulau Jawa kan dia ramai orang. So, dia ada tu setiap hari tau. Tu lah. Tapi jadi aku follow band Sisa Kubur lah. Kalau Indonesian punya boleh. Memang possible kan, sebab possible. Tak ada masalah. Yelah, satu negara dia lagi besar. Lepas tu kaya ramai. Dia lagi aku rasa diorang lagi appreciate music. Tu lagi satu dia punya macam contoh macam bandar macam kita kata Alostar tu nampak macam kecil kan. Tapi dia macam tempat yang jauh pun orang ramai tau. Jakarta saja ada 30 juta. Jakarta saja sama rakyat Malaysia. So, maksudnya kalau lah. kau masuk curug-curug pun tapi sebenarnya ramai orang. Itu. Maksudnya kalau kau buat tu contoh daripada Medan, Aceh tak boleh lah. Medan sampai ke turun bawah sampai ke Bali memang boleh buat. Mana tahu rezeki kan. Macam Han cakap dia. Buat macam kelika. Memang God kelika. Tapi kau dapat world tour lagi best. Okey, sekarang kita kat ujung-ujung. Okey, aku nak tanya Han soalan-soalan yang agak kontroversi ke? Ada kontroversi pun. Dia tak nak kontroversi semua dah tahu kan. Aku nak tanya Han punya point of view Han tentang kita punya muzik industri sekarang ni. Sebab Han bukan datang daripada generasi boomers ataupun Gen X yang dulu. Han datang daripada Gen Y yang awal lah. 83, awal 80-an. So mungkin Han tak rasa zaman kegemilangan rock 80-an. Dengan rock 90-an pun Han rasa tadi pun Han beritahu Nirvana, Korn, Lamb of God semua kan. Banyak yang 2000 ke atas lah Han punya experience kan. So bila Han bercampur gaul dengan geng-geng yang boleh dikatakan otai ni, kadang-kadang ada macam tekak pasal muzik lah. Zaman generasi yang berlainan. Contoh dia lah, contoh kata dia orang dulu hail Iron Maiden. After Iron Maiden, dia orang dah tak layan sebab dia orang dah main muzik. Selalu macam tu kan pasal tak? Mungkin zaman Hang dah layan katakan Lamb of God semua mungkin abang-abang ni tak layan. Hang dengan Ainul ke dua mazhab berlainan lah. Aku rasa Hang dengan Ainul satu generasi muzik yang lain. Bamus dengan Manju yang lain. So ada tak apa-apa konflik ke ataupun Hang just pada aku sebab aku dengar cerita Abang Jo buat lagu sekarang pun dia dengar muzik moden. Betul. Tu lah. Muzik ni aku rasa dia kena ada evolusi lah. Okey. Pada aku lah. Ni cerita best. Of course kita punya root tu, kita punya akar tu, contoh macam kita punya root tu rock kan. So jadi itu benda yang masih kita boleh kekalkan. Tapi pada masa yang sama kita takkan nak buat macam muzik rock yang kapak yang ulang balik lah kan. Dengan sound lama, sound kaset. Jadi evolusi tu adalah satu benda yang penting dalam muzik lah aku rasa. So jadi kita kena cakna dengan lagu-lagu zaman sekarang yang mana yang orang boleh tanpa korbankan prinsip muzik tu sendiri lah. Betul. Janganlah kau tukar tu 100% jadi dangdut ke apa. Tiba-tiba galau kan. Tiba-tiba galau, aduh kacau. Aku rasa tu ada tapi modernize kan cara lain. Modernize lah. Dan pada aku, untuk aku personally, aku tak ada macam nak kata apa-apa genre muzik tak bagus ke apa ke. Pada aku kita raikan je lah.
benda tu seni kan. Sebab aku kadang apa macam aku tengok macam konsert Metallica kan. Daripada umur 7 tahun sampai ke 70 tahun tau dia punya crowd dia. Tapi bila aku pergi yang aku buat kerja belakang kan. Bila kena yang konsert-konsert geng-geng rock legend kita, mostly nak cari yang umur 30-an, 20-an paling susah lah. 30-an still ada. Tapi yang belasan dengan 20-an ni memang sukar lah. So agak-agak ada tak apa formula yang hang mungkin ada terdetik lah idea lah untuk kita bagi geng-geng ni cuba datang, sebab muzik ni universal, dia takkan pernah mati. Mungkin sebab tak sampai kat dia orang sebab macam anak aku dia dengar, sebab mungkin mau apa dia mungkin dengar. Betul. So hang rasa macam mana kita nak macam mana kita nak tarik dia orang. Aku rasa collaboration benda tu macam kalau kau tanya aku, aku sebenarnya ni aku tak cerita lagi dekat orang ni dalam kepala aku dia. Cerita je. Aku berminat sebenarnya. Kalau katakan kalau Barbaric dapat collab dengan band-band yang lagi maknanya yang zaman ni lah. Pada aku rasa personally aku suka macam band macam SOG. So aku berminat lah kalau katalah Barbaric dengan SOG dapat ni contoh kan. Contohlah ataupun band-band lain. So jadi daripada, because kita contoh kalau band-band yang macam tu dia dah ada crowd dia dalam lingkungan umur yang lebih muda 18 hingga 35 lah. Jadi bila Barbaric ni mungkin yang lebih pertengahan semua kan. Jadi bila kita gabungkan dua band ni, jadi kita dapat gabungkan crowd tu. So itu yang dapatkan jadi ni kan lagi tu pelbagaikan lagi collab aku rasa itulah salah satu kan. Sebab kadang-kadang aku perasan kat situ lah, kadang tu yang paling tak best ni pula kita nak tarik yang muda ni, tapi kadang band yang muda-muda ni pula dia orang tak dapat tarik yang tua tau. Dan nasib baik yang untung dia lah, yang untung dia sebab crowd muda ramai lagi. Tapi apa yang aku perasan sekarang yang muda pun dah makin kurang, mungkin susut sikit lah. Sebab mungkin kuasa ni kan. Tapi cadangan tu insyaAllah aku dapat direalisasikan pada band-band lama. Tapi aku tengok yang macam aku perasan kalau bila dengan Barbaric ni ada juga tau macam mungkin tak ramai tapi ada lah yang dalam umur 20-an ke 30-an tu ada tau. So macam aku kadang-kadang even aku pun surprise tau. Kau umur apa? Baru 28 tau. 28 kau dengar. Tak tahu lah ni. Kalau lah ni sensitif kat benda ni. Kalau lah boleh kan yang rock lama kita ni bagi peluang band-band ni as opening. Sebab aku perasan geng rock lama kita mostly yang legend tak bagi satu pun band opening main. Ni sensitif ni benda ni, biar aku cakap terang lah. Aku dah lama tak berhati dengan benda ni. Aku dah lama berbelah-belah tahun buat kerja benda-benda ni. Setiap kali aku suggest benda tu banyak kena reject dengan macam-macam alasan lah. Tapi macam mana kita nak bantu industri? Macam kita buat MLM pun kita tolong orang bawah. Sebab untuk aku, bagi aku rasa untuk band-band yang bertaraf legend ni, individu dia orang dah tak ambil kisah dah, sebab dia dah sampai tahap legend tu. Kalau dia dapat bagi peluang kat budak-budak yang, tapi kena yang opening yang masih layak lah, masuk kunya ada release, bukan kroni apa lah. Mungkin boleh buat audition ke apa kan. Bagi 1-2 band untuk opening band yang besar macam ni, bagi rasa experience the big stage semua. Sebab sekarang ni kebanyakan fest kita dah tak banyak. Kalau banyak pun banyak dia tak rock tu dah kurang tau. Kalau dapat peluang macam tu betul kan, cadangan yang baik juga. Cadangan yang baik tu bukan cakap aku dah lama berjuang benda ni pun payah dapat. Cadangan yang baik juga. Mana tahu kan, at least dapat setiap katakan Barbaric setahun ataupun band-band lain yang otak-otak setahun ni ada 3 show, dapat push 3 band lain-lain dengan ulang lah. Kan, mana tahu, dan dia boleh timbulkan crowd baru. Yang lama pun tengok, simple juga band budak baru ni kan. Mana nak tahu. Memanglah akan ada komplain, tapi tu kita tak try dah, kita tahu kan. Okay. Second last sebelum nak habis, harapan hang terhadap kita punya industri muzik. Sebab hang boleh katakan peringkat mainstream ni. Semua orang kenal. Harapan aku aku rasa itulah kena banyakkan lagi fest. Mungkin itulah mungkin banyakkan lagi apa kata ada company-company yang
boleh invest ataupun Sponsor. yang sponsorship tu pun salah satu Gerakkan benda balik, yang, menggerakkan balik apa. Sebab kadang-kadang yalah band ni bila kita nak jalan tapi kalau Duit tak ada. kekangan ni tu pun tak boleh nak buat konsert. Jadi mungkin sekarang ni macam kita dah ada grant daripada band kreatif apa semua tu semua pun membantu lah Ya, betul. kita nak gerakkan balik industri muzik ni kan. So and then pada aku satu lagi banyakkan hasilkan ni lah, maknanya karya baru lah. Sebab bila kita build up kita punya katalog ni makin banyak, so jadi benda tu yang akan menjana lah. Senang cakap dia macam trigger bagi betul untuk kekal relevan. betul Sebab tengok band otak-otak yang low semua macam tu lah. Diorang Betul. tak ada stok. betul Stok aku semua Judas Priest pun keluar album baru. Dan album kau nak keluar album baru minggu depan. Betul. Oh tu band favourite dia. Selalu pakai baju album kau. Lepas tu kalau korang semua pernah tengok, selalu dia habis show dia mesti stage dive. Dia punya orang kata apa, dia jadi hang punya finishing rutin. rutin lah. Okay, kita bergerak jujur lah. Terima kasih Zami. Sama-sama. Terima kasih. Aku dah lama tak buat kepala metal dengan individu. Kadang-kadang dengan band-band aku banyak selongkar band baru sekarang. Nama pun kadang-kadang tak dengar pun. Tapi dia orang Gen Z dengan Gen Y yang hujung-hujung, yang tapi banyak metal lah. Tak ada post hardcore semua macam-macam lah. So kepala metal ni bukan khas untuk metal saja, dia untuk muzik keras. So kalau kau punk rock ke hardcore ke apa benda yang keras, layak untuk masuk kepala metal ni. Tak kisahlah rock ke hard rock ke apa benda, jangan leleh sangat sudahlah. Kalau tak kena lah. Okay, terima kasih Azmi. Okay, sama-sama. Kerana dapat dalam episod yang tak ingat berapa. So kita jumpa lagi next episode Kepala Metal dengan tokoh-tokoh yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum semua.